Hai murid-murid, bersama cikgu dalam Trivia Sejarah by Cikgu Madiah. Sejarah tahun 6, negeri-negeri di Malaysia. Semua telah bersedia? Hari ini kita akan kenali negeri-negeri di Malaysia dan seterusnya ketua negeri bagi negeri tersebut semuanya. Bersedia mengembara bersama cikgu? Ini adalah negeri terbesar di semenanjung Malaysia, namanya Negeri Pahang. Negeri ini mempunyai tempat menarik di Pahang, Menara 188. Selamat datang ke Johor. Sekarang cikgu berada di negeri Johor yang terletak di selatan semenanjung Malaysia. Ingat, Johor. Lihatlah keunikan Negeri Sembilan. Inilah seni bina tradisional rumah gadang kita dengan bumbung yang melentik cantik. Negeri seterusnya ialah Melaka, sebuah negeri yang penuh dengan sejarah. Inilah Melaka. Negeri seterusnya ialah Negeri Selangor. Sekarang, cikgu berada di Selangor. Negeri Perak juga salah sebuah negeri di Malaysia, terletak di pantai barat Malaysia. Wah, uniknya Negeri Perak. Negeri yang terkenal dengan jelapang padi, itulah Negeri Kedah. Selamat datang, murid-murid. Seterusnya, kita tiba di negeri Pulau Pinang. Cikgu suka nasi kandar di sini. Lapar pula rasanya. Murid-murid pernah cuba nasi kandar di sini? Dan sekarang kita berada di negeri yang terletak di bahagian paling utara peta Malaysia, iaitu Negeri Perlis. Sekarang kita dah sampai di Negeri Terengganu. Kat sini memang famous dengan keropok leko. Cikgu suka. Awak semua macam mana? Kelantan, cikgu suka negeri Kelantan. Cikgu nak cari kuih kuba guling sekejap. Wah, sejuk dan indahnya pemandangan di negeri Sabah, di bawah bayu salah satu negeri yang ada di Malaysia. Dan akhirnya, kita di negeri Sarawak, bumi kenyalang, negeri terbesar di Malaysia. Maka berakhirlah pengembaraan kita. Jom pulang. Hasil pengembaraan tadi, ingat tak berapa negeri semuanya? Jika ingat, tuliskan 5 nama negeri di Malaysia di ruangan komen. Dan seperti biasa, jangan lupa like dan share untuk manfaat rakan-rakan lain. Jumpa lagi murid-murid.